Buat para hadirin, untuk makluman semua, kumpulan Desert Dancers dari Sekolah Kebahasaan Bukit Bandaraya di bawah bimbingan koreografer Cikgu Nazri telah ditubuhkan pada bulan Januari 2024. Walaupun baru setahun jagung penubuhannya, namun kumpulan penari ini telah berjaya menempa nama di dalam dan luar negara, termasuklah Bandung International Dance Competition 2025 dan berjaya meraih pelbagai anugerah di dalam dan luar negara. Dengan ini, majlis menjemput kumpulan Desert Dancers dengan tariannya Inang Dua Kupang. Majlis mempersilakan. Seringgit dua kupang, sekuntum mawar cantik berseri, selangit dua bintang dipakai gadis jalan ke taman. Gemuruh petir hujan tak jadi, memberi harapan dekat nama. Seringgit dua kupang, angin bertiup di puncak kayu, selangit dua bintang murai berkicau sambil bermain. Bagaikan ada bunga tak layu, embun menitip ke tempat yang lain. Seringgit dua kupang pergi ke kebun memetik kucai, selangit dua bintang untuk campuran gulai cempedak. Biarpun tulang hancur berkejai, kerana kekasihku lepas tidak. Seringgit dua kupang mau ada lima bawa ke kota, selangit dua bintang jangan diikat seutas tali. Walaupun nyawa di ujung segala, kasih tidak ujung lebih. Hadirin sekalian, begitulah tadi persembahan lincah oleh kumpulan Desert Dancers dari SK Bukit Bandaraya yang saya lihat dapat berjaya mengukir senyuman dalam Dewan pada hari ini.